Mana spender percuma kau tu? La ilaha illallah ya Rabbi ya Karim. Aku kata tak ada spender percuma kat sini. Kau ni tak kerti baca. Kau nampak kan tulis apa? Kedai tayar. Aku tak kira. Aku dah spender kau juga. Aku rembat. Untuk apa? Untuk bagi mereka faham bahasa aku. Aku ni orang Cina. Kalau tak faham bahasa juga, aku sumbat dengan spender tu. Bagilah sebelah aku. Tembak muka kau. Bagi lungai. Kau tak faham bahasa kau. Aku mana ada spender. Aku spender tak pakai spender basuh kat rumah. Bagilah. Letak pistol mainan kau RM2. Kau ajar betul kau kata pistol RM2. Aku beli pistol RM2 juta. Tak kisahlah kau tu tak sayang mak bapak kau. Beli pistol mahal-mahal. Beli RM2 sudahlah. Aku tengok pun dah tahu dah RM2 je. Ala. Kalau kau nak sangat spender, ni aku sumbat ni spender bab dengan mulut kau. Janganlah pegang bagi telur. Bagi telur kau. Ini bagi perut lah kau dia. Kau sumbat juga. Kau tengok. Inilah kedai tayar. Kau tak kerti bahasa. KEDAI kedai. TAYAR tayar. Kedai tayar. Kau faham? Lepaslah. Cakap tak boleh lagi. Aku nak bagi kau faham. Lepas tu aku buat macam ni. Aduh. Apalah.